Okey, jadi anda selalu mencari model dekat Sketchfab. Okey, ini contoh model yang saya nak tunjuk. Right. Model ni boleh download. Tapi bila anda download dekat sini, ini format yang dia bagi JLB, USDZ, JLTF, JLB. Okay. So basically, Unity tak support format ni So contoh saya download JLB original format Mana-mana pun sama JLB dan JLTF ni sama. Okay, USDZ sahaja beza sikit. So saya download. Saya letak je dekat download tu Shanty SS Warehouse. Saya klik download. Okay, so kita download sekejap. Okay, ada zip So format dia bagi zip kat sini. So kita kena unzip lah. So saya unzipkan dulu. Ini dia. Saya dekat sebelah ni. So saya extract dulu. Okay, jadi ini file dia source. Ini dia lah JLB. So kalau saya buka Unity. Ni Unity. Saya drag folder ni tadi. Source. Saya masukkan je lah Shanty ni. Okay, masuk terus folder Shanty. Ini Shanty XX Warehouse source ni JLB dia. Okay, format JLB. Nampak dia tak keluar dekat sini. Maksud dia format JLB ni basically tak support dekat Unity. Unity cuma support FBX, OBJ. Kemudian yang kita pakai editor lah. Okay, macam mana kita nak buat overcome dengan isu macam ni adalah kita sebenarnya pergi ke Windows, Package Manager. Okay, dekat sini kita pergi dekat plus ni. Kita pilih install package by technical name. Kemudian kita masukkan URL ni. com.unity.cloud.gltf-fast. Kita klik install dekat sini. Okay, kita tunggu sekejap. Kita tunggu. Okay, setelah menunggu beberapa minit, ni dia. Klik. Okay, jadi sekarang ni, kalau saya tutup. Okay, so kita boleh tengok model ni. Dia tak nampak dekat sini. Saya try lah tarik. Itu dia. Kalau saya tarik ke sini, itu model dia. Model yang kita download daripada Sketchfab. Okay. Saya tak tahu kenapa Unity tak keluarkan plugin ni di dalam dia punya standard asset. Kita kena ambil dia daripada URL ni lah. Okay. Yang domain tadi tu Jadi itu cara kita nak gunakan GLTF di dalam Unity. Alright. Jadi itu saja. Terima kasih.